Hai guys, hai hampa, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita di video sederhana saya. Hai. Okey, sebelum tu saya nak minta maaf sebab suara saya masih lagi tak berapa nak sihat. Rengkung pun masih lagi gatal, masih lagi batuk. Dia kahok banyak lampa. Tak tahu nak buat macam mana. Makan ubat batuk habis berbotol-botol dah. Tapi tak lega-lega lagi. Okey. Musim dia sama aku hampa. Ada yang kena dekat sebulan tak ada suara, dekat sebulan demam, dekat sebulan batuk. Punya orang kata tak tahulah virus apa, mungkin virus kot kan. So sabar je lah. Nak kata macam mana kan. So sabar. Okay. So ni hari raya kelima dah saya buat laksa hampa. So ada nak sambut birthday, ada nak menakan dengan adik saya menyambut hari lahir. So saya buat laksa lah. Bahan-bahan semua dah ada. Saya beli sebelum raya. Sebelum raya tu saya beli bahan untuk buat laksa dan bahan untuk buat lontong lah. Saya memang siapkan dua jenis menu ni. Tapi raya pertama tu saya buat lontong lah. So ni dah adik-adik pakai dah, saya buat lah laksa. So laksa saya ni hampa janganlah nak kata apa kan. Pasal ni cara saya tak perisikan apa, tak ada. Saya micin je semua. Sekali ikan, sekali ular, sekali isi. Saya oleng-olengkan dia. Lepas tu saya tapih lah. Kan kalau kita ke kiri ke kanan tu nanti tulang tu dia akan mendap ke bawah lah pasal dia berat. So yang masuk ke dalam periuk tu hanya isi-isikan je lah. Lepas tu saya tapih lah. Ni petua dia jiran saya lah yang ajak lah. Terima kasih lah kat jiran saya. Yang tidak sampai keluar saya duk perisikan. Ya Allah, paling cemui sekali hampa. Tak ada nampak, tak ada siapa nak tolong, tak ada siapa dan. Kalau buat laksa tak ada siapa dan nak perisikan. Tu cakap saya buatlah secepat yang mungkin. Okey. So pagi saya buat laksa, saya juga goreng mi untuk sarapan pagi. Saya cuti raya 3 hari saja hampa. Raya keempat saya dah start kerja dah lah. So ni adik bongsu saya. Manisnya kenangan bersamamu, kini terpaksa melepaskanmu. Biar ku lagu tu lah kelaku adik saya nampak. Dia kalau kat dapur bila dah ramai-ramai lagu ni lah kan. So menu untuk hari raya kelima ni just laksa, ada ketupat rendang. Lepas tu buat apa lagi ya? Ada lagi 2-3 jenis lah yang adik-adik ipar saya pun buat kot saya rasa. Kalau saya tak silap lah. Ada kek apa semualah. Biasalah hari jadi kan apa kan. So menu yang bahagian saya ni saya buat laksa lah. Lepas tu yang lain tu mereka lah buat macam rendang ke apa ke kan. Saya buat yang dan lah yang sempat saya buat sebab pagi kan apa. Saya kelang kabut nak pergi kerja. Lepas tu masa sarapan lagi beda mereka kan. So yang termampu sajalah kan. Riuh rendah apa? Riuh rendah kat dapur saya pagi ni. Sudah saya goreng untuk sarapan lah. Manusia-manusia di rumah saya ya, ramai sekali. Saya harap cukup lah ya. Dan ini juga ada kuah laksa untuk acara makan-makan di rumah sekejap lagi. Ya harapnya sedap lah ya kan. Cukup lah untuk pagi ni. Okay guys, bye. Bervideo call je lah dengan adik semua. Saya kat tempat kerja waktu ni hampa. Tapi it's okay, saya okay saja. Okay, petang saya balik kerja tu masih lagi boleh meraihkan. Sebenarnya saya memang suka buat video. Saya suka ambil gambar, saya suka edit video. Sebab saya suka bila adik-beradik ada, bila diberi peluang macam ni. Sebab adik-beradik saya 7 orang ada. Walaupun bukan hari raya pertama, hari raya kelima semua adik-beradik saya ada. Saya ambil video banyak-banyak, ambil gambar banyak-banyak sebab saya tak tahu lepas ni bolehkah lagi kami ni ada bersama. Sebab masing-masing dah ada keluarga apa, masing-masing dah ada
family, ada anak-anak, kata tak tahu ke depan boleh balik kedok kan. So bila ada bersama tu ambil gambar kan. Jangan lepaskan peluang yang ada tu. So memang dalam banyak adik-adik memang saya memang rajin apa tu, sebab tu saya rajin buat gambar sebab nak jadikan dia sebagai kenangan untuk ditengok di kedepan hari. Okey. So setakat tu dululah video saya untuk kali ni. Bye.